Kalau jenis waktu tu makan ni, lebih kita makan, sisa-sisa tu kita beri tu. Tak berasa tak tu? Hinanya. Sisa-sisa waktu 24 jam Allah Ta'ala bagi ke kita 24 jam satu hari satu malam. Sisa-sisa waktu kita beri tu. Kita tidak meletakkan keutamaan. Kita tidak meletakkan keutamaan mari masjid. Sebab itu waktu subuh pagi tak ada orang. Tidak sehebat sembahyang Jumaat. Pasal orang tidak meletakkan waktu yang Allah Ta'ala bagi 24 jam. Adalah keutamaannya ialah rumah Allah, berjumpa Allah. Kita nak jawab 1001 jawapan, boleh tuan-tuan. Kita nak jawab sama manusia, kalau kita ilmu banyak lagi kita boleh jawab. Lagi kita kohor tua lagi, kohor kita boleh keng lagi. Soalnya sekarang ni kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jawab kepada Allah Ta'ala sesuk. Bukan nak jawab sesama kita. Sesama kita boleh lepas pandai kecek tak? Tak ada bersatu. Nak pula kita backing, orang senyap lah. Tapi belum tentu lagi orang terima ke tak. Tapi kita nak jawab depan Allah Ta'ala, jauhlah sungguh kamu tak ada waktu. Jauhlah sungguh kamu sibuk. Jauhlah sungguh kamu banyak kerja. Anda ini datangkan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman, waktu mu hidup dulu mu jadi ke dia? Bukan setakat raja manusia. Raja hayawan, jin pun dia betul. Dia lagi musuhnya kan? Dia pun kopel kita. Kita setara mana jadikan dia kita? Kita setara mana? Orang jadi raja sekarang boleh dia lagi. Pas kita setara ni agak-agak lepas ke tuan-tuan?